Sekiranya gambar background anda rasakan dia macam masih lagi tidak level dengan gambar image anda boleh ubah. Pastikan anda select, anda klik sekali, tekan edit dan anda boleh pilih melalui filter ni. Untuk free version ada. Kalau anda ubah, cuba anda tengok dia berubah dia punya warna tu. Anda tengok dia ada macam-macam pilihan di sini. Kalau anda rasa macam anda tak jumpa warna yang anda sesuai nak gunakan, anda tekan saja none. Di sini dia akan balik ke warna asal. Anda boleh ubah di adjust. Anda tekan adjust, anda boleh ubah di sini. Anda kena gerakkan slider ni Tak perlu terlalu banyak, macam sikit-sikit je sampai anda jumpa warna yang sesuai dengan image anda atau warna yang anda suka. Okey, mungkin kita gelapkan sikit dalam image ni. Kita naikkan shadow dia, kita naikkan whites, blacks. Blacks ni mungkin turun sikit, vibrance naik sikit, saturation mungkin dalam 9. Sharpness ni kita boleh kurangkan, clarity dia. Kalau ada gerak-gerakan, anda boleh dapat hasil yang berbeza. Vignette ni maksud dia macam bayang hitam dekat keliling ni